Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Inspirasi Tokoh Islam. Rancangan yang mengupas kisah tokoh-tokoh hebat yang telah mencorakkan tamadun Islam melalui ilmu, akhlak dan perjuangan mereka. Saya Nur Fadisha Maisarah binti Muhammad Fauzi. Hari ini saya akan membawa anda mengenali seorang tokoh ilmuwan Islam yang terkenal dengan keluasan ilmu, kepribadian yang mulia dan nasihat yang penuh hikmah. Beliau ialah Hasan Al-Basri. Kisah kehidupan dan sumbangan tokoh ini dirujuk berdasarkan buku teks Usuluddin tingkatan 3 yang ditulis oleh Syekh Hazrul Latfi bin Syed Omar, Azmir bin Alim dan Muhammad Yusof bin Abdul Qadir yang diterbitkan oleh Telaga Biru Sendirian Berhad. Hasan Al-Basri dilahirkan pada tahun 21 Hijrah bersamaan 642 Masihi di Madinah. Nama penuh beliau ialah Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Abi Al-Hasan Yasar Al-Basri. Sejak kecil, beliau membesar dengan suasana yang penuh dengan ilmu. Beliau berpeluang belajar daripada para sahabat Rasulullah SAW seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik. Didikan daripada tokoh-tokoh besar ini membentuk beliau menjadi seorang ulama yang berilmu dan berakhlak tinggi. Apabila dewasa, Hasan Al-Basri berhijrah ke Basrah, Iraq yang ketika itu menjadi pusat perkembangan ilmu Islam. Beliau mengajar Al-Quran, hadis, tafsir dan fiqh kepada masyarakat. Kuliah beliau terkenal kerana penyampaiannya yang penuh hikmah serta mampu menyentuh hati para pendengar. Hasan Al-Basri dikenali sebagai seorang yang zuhud. Beliau mengingatkan manusia agar tidak terlalu mengejar kemewahan dunia kerana dunia hanyalah sementara. Manakala ilmu, amal soleh dan akhlak mulia menjadi bekalan menuju akhirat. Beliau juga seorang yang berani menyampaikan kebenaran. Walaupun hidup dalam pemerintahan Bani Umayyah, beliau tetap menegur perkara yang tidak baik dengan penuh kebijaksanaan dan menjaga adab. Walaupun Hasan Al-Basri tidak banyak menghasilkan kitab secara langsung, pemikiran, nasihat dan kata-kata hikmahnya telah dicatatkan oleh para murid beliau. Sumbangan beliau memberi pengaruh besar dalam bidang akhlak, tasawuf dan pembinaan jiwa umat Islam. Antara pesanan beliau yang terkenal ialah, dunia hanyalah 3 hari. Semalam telah berlalu, esok belum tentu milikmu dan hari ini ialah peluangmu untuk beramal. Pesanan ini mengajar kita supaya menghargai masa dan mengisinya dengan ilmu, ibadah serta amalan yang bermanfaat. Hasan Al-Basri meninggal dunia pada tahun 110 Hijrah bersamaan 728 Masihi. Walaupun telah lama meninggalkan dunia, warisan ilmu, akhlak dan nasihat beliau masih menjadi panduan umat Islam sehingga hari ini. Daripada kisah Hasan Al-Basri, kita dapat mengambil pengajaran bahawa kejayaan sebenar bukan diukur melalui harta atau kedudukan, tetapi melalui ilmu yang diamalkan, akhlak yang mulia dan keikhlasan dalam kehidupan. Semoga kisah Hasan Al-Basri menjadi inspirasi kepada kita untuk terus menuntut ilmu, memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengucapkan terima kasih kerana bersama kami dalam Inspirasi Tokoh Islam. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang.